barang member siap bawa gabus weh. Dua je. Aku satu je. Ya. Tu satu je. Boleh. Serius lah? Ada. Kau biar apa tu? Belakang tak ada. Belakang tak ada. Bukan tak ada. Ish, kena tutup balik lah. Sekejap. Ada lagi? Tak ada habis. Ish, ingat kan ada lagi. Kemah, bakul. Ui, jangan. Lama ni, esok balik. Boleh. Boleh Boleh. Bini bagi Bini bagi. Bini bagi. Tapi dia masih berudu lagi lah. Tengok tayar dulu. Aku dah ada alat. Aku dah beli. Aku janji aku dah beli tu, aku dah beli. Kabar dia? Ya. Waras-waras. Sadam dulu, bungkus nasi. Bungkus. Okey, boleh. Okay. Alright. Kena makan kan? Dah. Tengah mini. Aku masak ni, masak cepat nasi goreng. Sempat lah. Sempat. Oi. 5.30 lah aku bangun. Masak tu, bayang. Masuk kain, sedia kain lagi. Awal. Bismillah. Semoga ada rezeki kita hari ni. InsyaAllah. Okey, dia dah naik. Okey, alhamdulillah. Apa tu? Baby. Tak ada, tak ikut. Tak ikut. Pam 2 50. Nak pakai IC ke? Ha, IC. Aku ingat Japan. Bozen. Aku rasa ada dalam stiker aku bagi tu, Bozen. Ada kan? Okey lah stiker tu, okey? Tahan lah. Aku tak kena air lagi. Oh, tak kena air. Tak dekat ni. Bawa kecil. Ini tak bawa. Tak. Oh, ini tak bawa box. Yakinnya kamu? Yes. Ni mesti bawa ni kan. Katak palsu kan. Macam dia tahu. Aku tengok beg aku tahu dah. Ada seketul dua lah. Nampak. Dia ada perancangan, dia tak share dengan aku ni. Dia ada dah terpesong sikit. Nampak tak? Dia tak cakap aku Jad bawa ni katak apa. Tak ada, dia tak ada mention. Dia bawa katak dia tak apa. Dia lagi lah nak tangkap siakap. Lagi tengok. Nak cacing nak beli gudang. Cita-cita mesti mau tinggi mah. Dah sampai dah. Ayo. Mana? Sini? Ui. Mana kapal tak ada dah, semua lagi sumut. Semut boleh. Ui, air naik, air pasang ah. Yeah. Air tu kita mancing situ ke mana? Sana lagi kan? Ada anjing tu. Ada anjing. Tu ada brother tu yang merendah diri. Siapa? Yang tegur kau tu merendah diri. Dia cakap apa? Dia cakap, saya bang pakai joran murah-murah je bang. Situ ke? Uish. Yang dia dapat ikan apa, duri banyak tu. Oh, itu yang belah sini. Maksud aku yang belah anjing sana. Oh, belah anjing tak pergi. Aku tak pergi belah anjing. Yang ikut kau tu lah, yang belah mana tu? Belah babi pun. Oh, maksud kau yang anjing kat boat tu okey, ingat. Oh, yelah, brother tu humble. Tapi ikan dah dekat motor. Oh, 2, 3, 4 ekor. Oh, ni namanya M. Ya, M. Macam pernah pergi. Pernah. Sekali je lah. Sekali tu yang aku beli apa, pancang apa tu. Oh, lama tu. Masa tu kita kerja kat ni, apa nama ni, Skinhead Group Company Production. Kereta ni lagi. Kenal lah. Aku ingat beg tu je kat belakang lah. Mancing lah. Tak tahu lah ni. Sini ramai Cina dulu.
Oh, kau dah pernah buat banci lah sini. Tak payah banci. Kau tengok dah tahu dah depan rumah. Uish, hebat lah. Banyak tokong. Oh, tak semestinya. Melayu ada tokong. Dia ikut agama, tak ikut kaum. Belum tentu agama. Betul juga. Kadang Melayu pun ada juga. Melayu belum tentu Islam. Betul. Islam tak dapat diwarisi. Iman. Oh, iman. Bak kata si Rehan. Tu lah kedai dia. Mana? Tu depan tu lah. Tu mau orang. Tu Sani tu. Ada kedai dia. Masuk kiri. Uish. Sampai Mana si Sani? Sani cakap jauh. Oh, nak beli kuih tiaw ni. Sorry Ji. Pecah kuih. Kau pecah. Boleh parking sini? Boleh. Kedai dia kan ni? Kedai dia. Alhamdulillah. Hah? Mana? Kau ni semerbak satu kereta. Tadi cakap apa? Ya, member Iman tak kuat. Uish, tahu kat mana. Cacing ada bos? Cik, ingat kan tahu. Dah ubah posisi. Oh, ubah. Oh, dulu situ. Nak pergi ke tak Pantai Lang? Tu target apa? Macam-macam. Tengok pro buat. S dah lah S. Aku saiz S. Banyak ni. Banyak ni. So kalau ni hari tu bazir je. Hari tu sebab Member Syahril pula. Batu dah biar. Lucing ada lucing. Lampung. semua ada. Tu tergantung tu. Tengah. Mana tu? Kat depan dia tu. Nak saiz apa? Tak ada, beli umpan je. Udang tak ada. Macam mana? Pergi pasar. Pergi pasar. Pokok tu cukup. Boleh. Tu cik cakap. Kira pun dapat glamour lah. Mancing ke? Kat mana? Ada tarik ni dekat terapia. Tengok mancing laut ke? Tak. Dah lama tak tangkap ikan terapia. 25. Okay. Thank you. 再开吗？我给他再2块钱两。
Comelnya kursi dia. Kursi director ni. Ahmad Nispu. Mana? Mana? Oh, Siku. Wish. Baik lah setup dia. Siap ada pengikat kabel. Macam style aku lah tu. Tiru ni. Kita setup dulu guys. Kita dah sampai dekat port yang first. Kat mana? Sabak Benam Sabak Benam. Kita nak setup dulu barang. Kita nak cari talapia. Okay. Ya Allah. Tak, sana talapia. Ni kita casting lah. Puyu ke tu? Puyu saya. Puyu talapia. Kata ada aruan. Aruan ada tapi bukan kat sini. Sini tak ada aruan. Biasa puyu aruan. Puyu talapia. Aruan belah. So yang loncat tadi? Boiling tu? Antara puyu dengan apa? Talapia. Oh. Ui, laju ke pasang. Kata santai ni macam perlombaan dia ni. Relax brother, relax. Basah lah tanah. Ke sejuk? Dia sejuk lembab. Tak perlu isi air lah. Okey. Dapat ikan banyak ke kau mampus? Bukan kau. Tak pasal. Bukan kau. Aduh. Lonely sangat ni. Lihat aku ada kok. Kau tak keseberangan. Sejam 2 pusat. Kalau rancak lama. Tadi kata cukup 2 jam gerak. Kolam ni bayar 2 jam. Ketat dah, aku dah gemuk ni. Pancing pun dah set up, dah baling. Kita tunggu je pelampung tu bergerak. Loceng tu yang kedua lah kalau tak perasan. Kalau dia dah tarik jauh lah, baru bunyi loceng lah. Member dia tadi duk tukar pot. Satu bottom ke apa? Dapat. Wih, dah bawa lagi tu. Dia baru nak makan. Alah. Kacau umpan. Ada tu. Bukan mitos lah. Yang kan mitos. Aduh. Baru nak kembali balik. Arwan. Comel lah. Alhamdulillah. Tidak kusangka rezeki member makan dapat arwan. Alhamdulillah. Talapia dah hilang. Dimakan anak talapia ke? Alhamdulillah guys. Lesen nak haruan, dapat haruan. Alhamdulillah. Rezeki. Alhamdulillah.
Makan dalam ah. Hmm. Kain kecil. Hmm. Telan weh. Saya buka ni. Buka mulut dia. Si pusing. Tak nak buka. Ada kena sawan ni. Kancing gigi. Pula. Kancing gigi ni member ni. Oh, buka. Tarik. Lidah. Nampak? Tak nampak. Dah. Alhamdulillah masih. Pastikan tidak bocor ya. Ini jaring. Oh lah jatuh. Jatuh Rok nak pergi ke air Rok. Dia tahu air kat mana ni. Alhamdulillah. Pek nganyam lah Pek. Macam-macam ni. Ikan tak nak makan ni. Lu sudah makan mana tadi? Sudah makan sikit saja. Ikan tak nak makan. Saya tak ada. Selera lah. Tak ada selera. Sedap ni. Rasa di pantai. Boleh jadi kita pergi pantai. Pantai sebelah tu je. Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Hidupmu hanya berteman, kumpau sahaja bukan ikan. Sabar. Ada rezeki tu. Sayang, bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis, tiada mampu untuk kesana. Wish, tak kira lama-lama kau ni. Copyright. Tak ada ketuk lah. Macam Talepia tak ada. Sebab ada ikan aruan. Member lah cakap macam tu. Anda ada tutup muka? Itu teori saja. Secara ilmiah praktikal dia Allah dia tahu. Itu yelah. Tapi berdasarkan ilmu Allah tu, aruan tu makan anak Talepia lah. Itu Ilmu sains kata dia. saintifik. Identiti dia rahsiakan. Dia bernikop. Sebab dia free hair. Member dah buat perambut lah dari tadi. Apalah, kita tunggu sampai pukul 3. Tak ada, kita tukar pot. Ada, kita extend. Macam tu lah. Sebab hari tu datang pot sini petang-petang juga. Yang rancak tu lah, video-video sebelum tu lah. Ada ikan apa, Tilapia hitam, mayan. Area sini lah, pot sini. Sekarang tak ada ketuk. Tadi tu pun dapat aruan. Tu je seekor tu je. Tak sesat mana lah. Kita tunggu. Sabar geng, sabar.
Mancing tak sabar tak payah mancing. Ikan apa? Ikan apa? Ada. Ada. Siapa kata tak ada? Pergi Gambau. Alhamdulillah guys. Baru nak gerak pergi pot lain. Oi. Tapi memang gerak pun. Sebab dah dapat kan. Syaratnya tadi dah dapat lagi seekor gerak. Bro, alat kau ni. Alat kau. Alat tadi tu. Kalau jatuh. Dia jap. Si. Ada alat sendiri malah nak ambil. Susahnya. Alhamdulillah. Ini yang duduk batu ni. Asal sana tak ada? Tak ada. Bila kasih. Alah. Tu nyuruk Santai kan. Lah. Ni pot-pot orang tak puasa ni. Nampak. Kalau dari sini tak nampak. Kan nampak. Okay guys, kita orang dah sampai dekat pot yang kedua. Pot yang mana member claim tempat ni anti kumpau. Ada talapia lah, siakap lah, semua ada kat sini dia cakap. Kan, tapi tengok macam scam lah. Kan, view dia cantik lah sini. Kan, tapi tak tahu lah, member overclaim kot. Kan. Nampak? Dia dah dapat tu tapi tak tunjuk. Ikan kuning tadi. Hilang. Aduh. Mana ni? Jangan scam. Tahu tak kawan. Pot dah cantik dah ni. Bersih, suci, murni. Kan bawa balik lembu. Wah, dia baca-baca. Sebab tu dia scam. Orang lain tak dapat, dia je dapat ni. Rumput banyak, asal kurus. Oh, tu yang menyebabkan dia tak gemuk. Sampai darah tu. Ya, tu lalat yang isap darah tu. Bukan nyamuk. Lalat isap darah. Mak dia kat mana sana tadi? Panggil-panggil. Mak, kat mana mak? Mak, adik mak. Laki ni dah laki kat ekstrim mak. Ekstrim ni laki bilang. Pervert lah. Kau cakap aku pervert. Mana mak? Aduh. Tu. Sambung sebelah. Yang sini ni ketuk tau. Kalau aku dah save my kamera. Aduh. Prank lah.
Itu simpul rapi. Simpul rapi, simpul mati. Simpul mati. Simpul rapi tu adalah pertamaan. Lagu. Setelah 8 tahun akhirnya member reveal pot rahsia. 8 tahun kenal dia. Baru nak tunjuk pot dia. Pot baik punya. Cantik pot ni. Berangin. Ada bumbung. Tapi member tak nak bagi tahu. Kat ujung-ujung nak maghrib pun nak tunjuk. Nak balik je pun nak tunjuk. Even tadi macam nak tak nak cakap tadi je lah pot, tadi je lah. Pot scam. Padahal ada pot cantik. JT tak berbayar. Tak payah bayar. Angin laut pula tu. Best. Ni still lagi area mana? Sebab benar mah. Kampung Parit Baru. Sungai Lang, Parit Baru. Tak tahulah mana satu daerah, mana satu nama kampung. Dia ni kau jangan risau nak gigit. Dia yang sarung tu gigit. Ni lumpur apa nama dia? Ni lumpur. Yang sarung tu pun lumpur kak? Sarung. Lumpur sarung. Sarang. Sarung dan sarang. Itu duduk lumpur kak yang sarang? Dia dalam sarang. Ini bukan dalam sarang. Ni tak ada sarang. Sarang Sarang dia. Aha. Ya, member tak kumpau. Rasa. Lama. Member tak kumpau. Akhirnya tak kumpau. Kat sikit. Muka ada senyum. Akhirnya tak kumpau. Dah celup kunyit. Lama pisang. Nice. Alhamdulillah. Rezeki anak-anak. Mana nak letak ikan? Gabus tak bawa. Tak ada sini lah. Bawah dia. Alhamdulillah. Guna keli. Tambah lagi. Tak jadi balik ke bang? Tambah lagi. Alhamdulillah. Hari ni settle mancing. Okay. Macam tadi tengok member akhirnya tak kumpau. Alhamdulillah. Di tempat tanah air kata dia. So sekarang ni tengah siap-siap on the way nak balik lah. Okay guys. Dah ada barang tinggal tak? Barang semua cukup? Ada bawah. Ada. Okay guys, macam biasa, jangan lupa like, comment, share dan subscribe.